But what I mean to say, yang saya harapkan ialah untuk pastikan Malaysia ini berada pada landasan yang betul. It all depends on you. Kepada tuan-tuan, puan-puan, penjawat-penjawat awam. Tuan-tuan, puan-puan memang benar-benar benteng negara. Jadi kena pastikan kami yang merupakan menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, we will come and go, but you are here to stay, insya-Allah. Jadi tolong pastikan. Kalau tuan-tuan puan-puan melaksanakan tugas, kita punya kesihatan mental pun terjaga. Saya tahu dan saya setakat ini tak melakukan apa-apa perkara yang saya patut rasa cemas. Anytime, I'm prepared. Kalau diarahkan oleh Perdana Menteri untuk melepaskan jawatan, saya lepas. Saya okey. Saya tak pernah minta, saya tak pernah lobby, saya tak pernah harapkan. Saya tahu saya jadi menteri 5 minit sebelum PM umum dalam TV. Saya tak pernah lobby, ya. Tapi dalam tempoh yang ada ini, saya boleh katakan yang alhamdulillah my conscience is clear. I have done my level best untuk pastikan isu-isu yang kita hadapi dapat diuruskan dengan baik. Waktu saya masuk dulu dalam kementerian, ada beberapa perkara macam Digital National Berhad. Tak ada ya orang DNB kat sini? Tak ada ya? 5G. Tuan-tuan puan-puan nak tahu, kita semua rakyat Malaysia ni tak payah bayar lebih untuk 5G. Tapi negara lain kalau nak pakai 5G, dia kena bayar lebih. Tapi sebabkan dengan semua syarikat telco ni, 1 sen pun saya tak ambil, maka mereka berasa mereka perlu mendengar arahan yang saya berikan. Jadi alhamdulillah hari ini DNB telah selesai kita uruskan. Cuma tinggal sikit je lagi. Sebelum di sini tadi saya bersama dengan Datuk KSP untuk meneliti, menguruskan beberapa perkara. Kalau tak, kesihatan mental saya akan terjejas. Baik. Saya sebut perkara-perkara ini, sedikit latar belakang tentang diri saya untuk kepada tuan-tuan perempuan yang mungkin belum pernah mengenali, inilah Fahmi Fadil. Saya tak pernah mengharapkan, tapi disebabkan saya dibesarkan dalam suasana keluarga penjawat awam, ya, saya sentiasa melakukan berdasarkan apa yang saya telah dididik, telah diajar. Dan ini penting sebab beberapa kali saya dah sebut kepada Tan Sri KPPA, dalam perkhidmatan awam nanti dalam tempoh beberapa tahun, tuan-tuan puan-puan mungkin daripada satu generasi, tapi akan ada generasi-generasi baru, Gen Z, dan mungkin dalam tempoh 5 tahun dari sekarang, Gen Alpha, dan mereka akan ada budaya yang berbeza. Budaya menerima, menggunakan pakai maklumat yang berbeza, dan mereka adalah generasi yang totally digital. Ramai di sini adalah digital migrant. Kita membesar dalam suasana tidak ada internet, tiba-tiba ada internet, sekarang dah ada e-wallet, dan perubahan itu berlaku dengan cukup pantas. Tapi untuk anak-anak, cucu-cucu kita yang akan menjadi pelapis, mereka sekarang bercakap banyak tentang isu kesihatan mental. Mereka merasakan bekerja dalam perkhidmatan awam ni mungkin boring, mungkin lama, nak kena ada disiplin, masuk waktu tertentu, keluar waktu tertentu. Tapi organisasi juga perlu mula perancangan supaya kita mengambil maklum dalam generasi yang akan datang ini, mereka mempunyai sikap yang sedikit berbeza. Dan keterbukaan kita untuk accommodate, untuk pastikan mereka adalah sebahagian daripada pasukan, itu adalah satu persiapan yang penting juga untuk kesihatan mental kita. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan, saya amat hargai peluang yang diberikan untuk menyampaikan pandangan sedikit. Cuma satu perkara yang saya harap, dan saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Tan Sri KPPA
kerana memberi penegasan kepada isu kesihatan mental. Hari ini, kesihatan mental bukan satu stigma. Jangan jadikan kesihatan mental itu satu stigma. Perkara yang kita tak nak cakap, perkara yang kita ketepikan, kita kesampingkan, kita hilangkan dari pandangan. Dan saya amat alu-alukan usaha di pihak Jabatan Perkhidmatan Awam untuk membiasakan kita dengan terma-terma baru yang mungkin tak pernah kita fikirkan, seperti kemurungan, seperti bipolar dan lain-lain keadaan. Bukan nak kata kita berdepan dengan generasi snowflake, apa tak, ini kadang-kadang orang sebut ya, snowflake generation, anak-anak muda. Tapi sekiranya di kalangan pasukan kita sedar dan faham. Contoh, berdasarkan profiling digital kesihatan psikologi, di mana 1.17 juta dari 1.27 juta keseluruhan pejabat awam telah menjalani saringan, didapati 5% daripada jumlah itu berada dalam tahap risiko yang tinggi berkait kesihatan mental. 35% berada dalam tahap risiko yang sederhana. Ini angka-angka yang menginsafkan. Kita tahu dan kita baca kadang-kadang stres bekerja. Itu boleh membuatkan kita melakukan perkara-perkara yang membahayakan diri ataupun yang tidak patut kalau yang beragama Islam ya diharamkan. Jadi kita juga dalam kita mengemudi jabatan masing-masing, unit masing-masing, perlu ada pemahaman tentang tahap kesihatan mental masing-masing pasukan kita, dan kita mesti saling bantu-membantu. Saya bagi contoh, dalam pasukan saya ada yang mengalami severe depression dalam pejabat saya. Jadi bila saya tahu, maka saya perlu pastikan bukan bully, tapi dari segi pekerjaan, dari segi memberi sedikit ruang, saya faham. Ya. Tapi sama ada menteri-menteri yang lain, KSU, apa yang mungkin perlu kita lakukan untuk pastikan anak-anak buah kita, staf-staf kita, SUB, KPSU dan seterusnya, sekiranya mereka didapati berdepan dengan keadaan-keadaan tertentu, apa yang boleh kita lakukan. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri PPA di atas usaha untuk pastikan bukan hanya tempat kerja ini lebih ceria, lebih baik, lebih selamat, tapi untuk para pejabat awam juga kesihatan mental mereka terjaga. Terima kasih Tan Sri.